yang terkini. Hai, saya Isa. Saya Yan. Dan saya Mamat. Kami Stage. Alright, tuan dan puan, selamat datang ke Bora Mic Check, brand new episode yang ditayangkan di YouTube dan juga di Spotify. Siapa yang belum follow kami, belum follow kami di social media Bora Official. Siapa yang nak layan kami di YouTube pun boleh. Cari Bora Official di YouTube. Tolong like, share, subscribe dan tekan button loceng untuk mendapatkan notifikasi. Betul, episod kali ini ditajakan khas oleh Akrab Services. Jadi kepada anda yang nak hubungi mereka untuk kompang, untuk MC, services mereka, boleh hubungi mereka di 9825 1524. Saya ulang lagi sekali, 9825 1524. Kepada mereka yang nak cari Akrab Services di social media platform. Macam mana, Mat? Oh, okay. Alright. Siapa yang nak follow Akrab Services dekat social media, korang boleh follow Instagram, TikTok, Facebook Akrab Services. Siapa yang nak tengok segala persembahan Akrab dekat YouTube, korang boleh terus pergi kat YouTube Kompang Akrab. Korang boleh tolong like, share, subscribe juga. Jadi pada siapa yang menggunakan promo kod kami, Ya, jangan lupa untuk menggunakan BMC ataupun Bora Mic Check. Kalau sekiranya anda menggunakan perkhidmatan mereka, ada $100 off untuk kompang, sound system ataupun MC. Wow, okay, hari ni kita bersama dengan siapa, Mat? Ya, kita bersama dengan orang-orang yang tak ber-CPF. Kita jantan tak ada CPF. Betul. Okay, kita ada Aruk in the house from Akrab dan juga Syahid. Mana mereka berada? Yes. Peace out. Alright, pada para pendengar, kalau korang tanya di manakah Isa Bora, Isa Bora mungkin dia ada urusan. Tak lah, dia tengah holiday. Holiday. Jujur sangat ni. Jujur. Okay. Tak apalah, sebab kita bagi ruang, macam aku dengan Mamat boleh kita buat, macam ada kalanya macam aku pun tak boleh sebab atas urusan kerja dengan Mamat bersama. So we give and take lah kan. Betul. So, have a good one with the family. Kita bagi-bagi, InsyaAllah nanti kita jumpa lagi lah kan. Ya, betul. Dia tak kisahlah dia siapa ada siapa tak ada, yang penting kita kena jalan sebab ini adalah amanah yang pun diberikan pada kita. Okey, seperti mana yang tadi aku cakap, kita bersama dengan Stres tak Mat duduk sana? Apa dia? Stres tak duduk sini? Dia macam Rasa macam kelang kabut. macam kelang kabut. Tadi belum start aku dah cakap, nanti aku picit rekod korang semua senyap Benda off air jangan share. Jangan share. Benda off air jangan share. Nampak kelang kabut ni. Nampak kelang kabut dia Tangan pun dah tak boleh gerak. dia biasa kalau duduk tengah dia macam relax je. Ni kena tangan macam lagi menggelabah. Kau memang kerja kau senang. Aku santai. Okay, alright. Okay, tadi kenapa kau cakap diorang budak-budak tak ada CPF? Tak baik tau cakap gitu. Tak, bukan. Sebab aku pun rasa aku dalam kategori yang sama. Okay. Dulu pernah ada CPF, sekarang pun dah tak ada sebab kita merupakan full time. Full time sebagai macam aku full time buat event. Okay. So MC all this thing. Then kita freelance lah, lebih freelance. Yes, lagi macam freelance lah kira kan. Freelance. Okay, macam Arung dan juga Syahir, mereka merupakan freelance juga. Betul. Tapi orang kata tu diorang lain sikit. Diorang full time kompang. Full time kompang boleh hidup ke? Kompang berapa je bayar ni? Syahir, boleh hidup ke? Sebenarnya boleh hidup benda ni. Tapi sebelum cakap dah mengeluh lepas ni. Pasal dia dah lama sangat. Dia dah lama sangat. Sebenarnya boleh hidup ni. Anak 3. Alhamdulillah. Kahwin. Bukan saja berkompang di rumah. Di majlis pun amanah. Ya, betul. Okay, maybe korang boleh share sikit lah. Kita baru tahu hari ni yang korang adalah full time kompangers. Kompangnes Kompangers masa tu. Kompangers. Okay. Dia macam serulis. Diorang kompangers. So macam Kenapa mana? tak cakap kompangnis? Kompangis sedap. Kompangnis sedap. Kompangnis Okay lah, dia macam percussionist lah. Okay, kompangnis. So korang macam, kita baru tahu yang korang ni adalah full time main kompang saja. So boleh share dengan kita orang tak, actually benda ni boleh hidup ke tak, boleh sustain ke tak? Habis yang dah berkahwin ni macam in-laws tu ada sangkal tak, macam kau ni boleh ke jaga anak aku, cucu aku dengan korang main kompang je? Okay, who wants to start first? Saya rasa Syahir lah. Syahir. Pasal dia lagi lama. Syahir lah. Dia dalam industri ni lagi lama. Industri freelance full time kompang. Dia lagi lama. Okay. Syahir, silakan Syahir. Okay, actually boleh. Tapi kita nak kena rajin lah. Okay. Bila orang kasih job tu, ambil je dulu. Memang starting memang rabak. Okay. Starting memang
nak jumpa month end tu susah sikit. Okay. Sebab kita perlukan job-job kan. Ya. Sini sikit. Sikit. Job-job dari sekolah. Seksi. Oh, ada sekolah juga. Betul. Okay, so actually Syahir dah berapa lama Syahir become a freelancer lah? Oh, kalau freelancer lama dari 2010. 2010. So 2010 from that money juga kau gunakan untuk berkahwin ataupun dah berkahwin baru kau jadi freelancer? Belum kahwin. Habis NS 2010 terus jadi freelance. Bukan freelance lagi, jadi ajar sekolah. Okay. Dengan company ni. Kira kau freelance instructor lah. Instructor lah. Tapi mengena dengan kita ajar kompang di sekolah-sekolah. Okay. We start with kompang first, then we go with the ada things lah yang kau buat. Okay. Memang start 2010 tu dengan kompang lah. Okay. Dengan knowledge kompang yang ada from previous team. Then habis NS tak ada benda nak buat kan. Previous team tu group apa tu? Kirana Gangsa. Okay, Kirana. From Geylang WCC. Lama gila. Jadi from there 2010 start mengajar sekolah dengan company ni. Okay. Boleh sebut company Boleh. Boleh lah sebut je. Company ni nama dia Wira Budaya. Wira Budaya. Okay. Okay, dah start dari 2010 ni lama lah. Then dari situ pelan-pelan kompang. Lepas tu start DK. Okay. Kompang DK. Then DK group mana DK? Tak, kita nak tahu. Kita nak DK tahu. betul-betul. Dulu DK start daripada Geylang WCC. Okay. Sama juga nama dia, Kirana Gangsa. Then lepas tu ada lari sekejap. Oh, lari. Berlari lah. Okay. Pink sekejap. Transfer season. Word tu yang kita nak dengar. Pink. Okay. Ping. Transfer season. Lepas tu pergi ke from Kirana Gangsa pergi ke Ning Naino. Okay. Ning Naino pergi balik Wadis. Okay. Lepas Wadis dia dari kita ada Telpa. Okay. Telpa ni semua. Then after Telpa last semua kat Keris lah. Boleh tahan banyak juga dia ping Itulah. Yang masalahnya bukan group tu accept pula tu. Itulah. Tak lah, tapi aku rasa mungkin diorang tengok potential in him lah. Diorang buka resume lah. Dia ni boleh lah. Dia kira ping ikut angin lah. Ikut angin. Angin tiup selatan pergi selatan. Angin tiup barat pergi barat. Okay. Alright. Okay, so from your knowledge of kompang then apa lagi? Dari knowledge kompang tu terus ajar sekolah. Then dari situ start lah. Pelan-pelan ajar kerja kompang. Then ada skill of DK, ajar DK. Then ajar tarian. Tarian. Oi, muka dengan badan tak synchronize lah. Okay, tarian tu kira macam mana? Basic tarian Basic. ke? Okay, basic. Okay. Basic. Kira Malay culture. Sebab sekarang kat sekolah kan dah tak ada CCA budaya Melayu sangat. Okay. So they have this mother tongue fortnight punya program. Ya, betul. Okay. Dia macam assembly program gitu lah. Bukan assembly. Dia is a cultural program. Okay. For mother tongue period. Okay. Right. Then dari situ jadinya Dia macam bulan bahasa gitu. Tapi ni dalam sekolah dia panggil matang fortnight. yes, correct. Okay. Ya, sebab anak aku tak salah, anak aku pernah, aku rasa that one was cater for primary 4 student. So macam dia orang ada 4 hari ni untuk contoh ajar DK Barat je. So budak-budak sekolah tu nak kena belajar pasal DK Barat. So during that time my child punya sekolah was engaged by Sri Warisan. Lepas tu diorang ajar DK Barat. After that dia kena perform lah. Kalau set tu bagus boleh pakai untuk hari raya, untuk apa macam tu lah. Betul. Okay, dan dari situ start lah. When CCA Budaya Melayu ni sebenarnya CCA dah tak ada. More mother tongue fortnight programs. Okay. Then dari situ jadi lagi banyak lah. Tu yang dari situ terus dapat kumpul duit, boleh kahwin dan seterusnya sampai sekarang. Okay, aku macam tertarik sebab aku boleh gelarkan sebagai seorang hustler. Okay, daripada kompang saja. Okay, kompang is usually weekends. Kalau tempias-tempias on Friday, on Monday lah kalau ada holiday. And then with this kind of kerja yang kau buat as a freelance, jadi instructor, I call it. Kau tak payah cakap numbers yang betul, tapi average tu monthly berapa tu untuk your gaji? Average monthly. Kalau airnya surut, Okay. Okay, kita ambil yang the lowest and the highest lah. Kalau surut sebulan tu 900 lebih. Okay. Kalau airnya pasang, Ya.
Ni kalau Airas dengar dia. Air tak dengar. Kalau airnya kita ambil pasang average lah. tu kira average boleh tahan 3,000 lebih. Ajar sekolah je Je sekolah je. Okay, Ajar sekolah saja. Itu tak termasuk kau punya yang kumpang weekend Tak. lah. Sekolah je. Oh, maknanya kalau 900 tu maybe school holidays lah. Yes, sekolah correct. lah. Exam period, school holidays. Okay. Okay, kalau kumpang saja, kumpang je. We don't talk about the teaching staff lah. About kumpang saja monthly berapa? Kumpang majlis. Ya. Kumpang majlis lebih kurang paling rendah pun 400. For that one whole month. One month. Okay, right. Okay, so paling banyak kau pernah dapat main kumpang je untuk majlis 600 plus. 600 plus. Okay, right. So ni aku Kira rasa aku rasa around 3.6 to 4K lah. oh kau add lah together. Kau add lah. Together. Yes, Okay, correct. right. So Okay, tapi ini pada aku is a good initiative lah. Okay, kenapa kita tanya kau berapa kau dapat untuk main kumpang? Sebab aku Tak persen. Oi, teruk ni. Dia nak sampai tangan aku nak halang. Aku ingat tanya soalan. Okay. So jadi memang Akrab pun memang tengah cari recruitment lah kan, manpower. So jadi pada siapa yang mungkin dengar podcast ni, kalau korang nak rasa nak join tim Akrab pun boleh je, boleh masuk lah. Jadi macam korang boleh nampak lah hasilnya tiap-tiap minggu tu dia ada hasil untuk korang boleh kumpulkan duit tu untuk tolong family beli, bayar motor beli kan. That one kita touch pasal kumpang je. Kita tak sentuh lagi yang Syahir ni mungkin dia adalah seorang instructor dari segi DK Barat. Because kalau kita tahu DK Barat ni dia punya pergi amount tu lebih kot. Yelah, betul lah. Lagi ada pertandingan semua kan. Memang masuk lah kan. Betul. Okay. So untuk kumpang macam kumpang ada SYF ni semua? Kumpang tak ada. Tak ada lah. So basically SYF more tu tarian lah. tarian je lah. Tarian, gamelan, assemble. Dia as long ada CCA, then most probably ada SYF. Oh, okay. Yeah, correct. Aruk pula macam mana? So kau freelance apa? Kumpang juga ke apa kau buat? We talk about the basic one lah. Sebab benda ni pun ditajuk oleh Akrab. So kumpang sahaja ke apa macam mana? Ada campur juga. Sama macam saya. Okay, kita kerja dalam sama company juga. Okay, kita same lah. Saya masuk belajar kumpang dulu pasal memang knowledge dia pasal kumpang dulu. Okay. Then slowly DK Barat, gamelan, angklung, macam-macam lah. Asalkan muzik budaya Melayu. Oh, okay. So daripada sana kita fokus more on macam kalau weekdays job tak banyak, dia macam pergi balik. Macam saya cakap ada harinya surut. Bila harinya surut di sekolah punya earnings, dia akan naik dekat show punya earnings. Selalu holiday lagi banyak kumpang lah, banyak majlis. Okay. So dia punya average pun sama juga. Oh, your one more. Sebab aku pernah nampak kau punya IG, you went to Yogyakarta, Jogja, Bandung, Jogja untuk belajar gamelan ni semua. So maybe kau boleh develop ataupun mengajar angklung tu dekat sekolah-sekolah lain yang mungkin Syahid tak ada that resume lah. Is it true? Betul. Tapi ni pun dia bawa sponsor untuk belajar. For example, baru last year pergi ke Bandung belajar main angklung for 1 week course. Okay. So from Pakai Skill Future lah? tak Oh tak. Ni company. Oh company sponsor. Aku ingat Skill Future. Okay. physical future tak apa. So company bawa pergi belajar angklung. So patah balik. So we have the cert and to show the school lah. Kalau sekolah nampak kita nampak portfolio lebih macam kita dah belajar all this, they were high likely to take us lah. Okay. Untuk menang all. Pasal it's a battle between all the other instructor in Singapore. Yelah, tu kira beza kau dengan instructor lain lah. Yes, Dengan betul. lagi satu, kalau kau ada macam sertifikat ni semua, aku rasa kau boleh naikkan kau punya rate. Betul? Yes, betul juga. So, boleh dapat extra the hourly. Pasal kita dibayar hourly kalau mengajar sekolah. Okay. Betul. Alright, soalan aku kepada Syahir dengan juga Aruk. Korang sama company? Yes. Betul? So korang pernah ajar sekolah yang sama? As in hari yang sama ke? Atau korang akan selalu different? Dia depends lah. Kalau most of the time kalau satu sekolah ni diorang ada quota tau, macam ratio of 30 student to 1 instructor. Okay. So let's say kalau more than 30 students, dia akan instructor. hantar 2 instructor. Kalau more than 60 students, dah 3 instructor. Okay. Oh, ni dah macam first aider Okay, aku nak tanya soalan ni sebab okay, dulu aku pun pernah ajar sekolah juga. Aku ajar kumpang. So aku ditugaskan untuk ajar kat sekolah yang pandai.
Raffles Girls. Jadi kau tahu lah orang budak-budak yang pandai ni kan. So aku dengan semangatnya aku tulis note dekat whiteboard. Okay, bagus. Sebab biasa kalau instructor datang kau nak kena pandai makan masa. Dia bukan tipu, dia macam kau nak kena tengok ni 2 jam lama ni. Pandai by time lah, by time lah. Jadi aku masuk, aku greet semua orang, terus aku step macam tulis dekat whiteboard Padahal boleh tulis dulu tau. Tak. Nampak dia play drag masa. Whiteboard, terus aku explain sikit pasal kompang. Okay, budak Raffles Girl ni aku ajar diorang basic. Aku expect macam like ni after 1 hour kita advance to the next one. Tak sampai 5 minit orang boleh main apa aku ajar. Kau rasa aku goyang tak goyang? Mungkin instructor tu kurang pandai. Kurang sikit. Bukan pasal instructor. Mungkin kalau aku tak pandai aku jadi student. Mungkin kau ajar pinjalu je all the way. Tapi betul. Tapi ni benda betul. Benar kan? Kalau kadang kita expect budak ni, selalu kita ada have the mentality pergi sekolah. Kalau ada cikgu-cikgu dengar, cikgu jangan dengar ni kita ada mentality, okay, budak pandai mesti lambat tangkap. Sebab they more on academics. Jadi benda-benda gini diorang rabak. Nanti kadang-kadang explain ada dekat 10 minit lah, paling lama 10 minit. Lepas tu nanti tulis kat whiteboard. Siapa macam Mamat buat? Nampak? Ini game dia. Kita ajar basic je, nyalu je. Gudang. Dah dapat. Okay. Tak sampai 5 minit. Sekarang kita nak kena fikir apa aku nak buat. Yes. Okay, aku sambung cerita aku Okay, lepas aku dah ajar 5 minit, orang dah tahu main that set. Sebab aku suka ajar. Okay, aku tak ajar basic yang macam nyalu selang ni tau. Aku ajar, okay, kau main ni benda rhythm ni dulu. Kau kalau boleh tangkap, baru aku ajar kau macam basic-basic. Jadi aku ajar tak sampai 5 minit, diorang dah tangkap. Aku punya pressure tu aku macam so kau ada lagi 55 minit nak tak lah, 2 jam. 2 jam. Tu aku macam ini nak buat apa? Takkan aku nak cerita sejarah kompang. Aku pun tak tahu sejarah. Jadi aku cakap dia, okay, since you all are very smart, okay, so why don't we take a 5 minutes break? 5 minutes break. Upah. Go toilet ke, want to wash your face or what before we go to another advanced level. Okay. Aku terus pergi bilik sebelah sebab that time ada members dekat kelas sebelah. Wah, ketuk cakap, bro, aku punya kelas aku rasa terlebih pandai. Biasa. Aku dah ajar 5 minit, diorang dah settle lah. Alamak, habis macam mana? Tolong tukar kelas boleh? Sebab dia dapat kelas yang masa kes aku rasa lagi slow sikit. Macam aku rasa boleh nampak sebab bila dia ajar tu ada yang masih belum tangkap. Macam mana? Okay, aku pergi. So aku switch lah dengan dia. Sebab lelaki ni memang dia daripada muda dah main kumpang. So dia memang expert in kumpang. Dia boleh ajar macam benda-benda yang advance lah. Aku masuk kelas lagi satu lah. So aku tahu yang mungkin aku ni lagi up daripada orang. Okay, terus selamat. Aku every time orang salah dia, okay, we start from start there I see mistake, wrong, right? You're supposed to play this. Okay, right, now from the top. Gitu je, from the top. So gaji kau macam mana? Halal ke tak? Kira halal. Halal sebab aku tukar kelas. Aku tak tukar sekolah. Masih mengajar. Dia jangan 5 minit break. Break 5 minit break. Tak lah, ini aku faham ni adalah cara kita untuk nak cari makan sebenarnya kan. While kita ambil break tu sebenarnya kita kena thought of process, kita nak cepat. Tetapi sekarang nak kena faham ada budak-budak ni dia cepat tangkap lah. Orang sponge tau. Orang absorb cepat gila. So bila kita datang tu actually nak kena ada work frame yang bagus. Kalau dia terlebih ataupun terkurang, kita tahu kita nak ikut kat mana. Betul. Okay. Since kita cakap pasal freelance kan, freelance ni apa kata kita masuk advertisement sikit. Ada advertisement sikit, silakan. Ya ke? Okay, right. Advertisement. Okay. Hello. Nanti aku balik. Okay, I cari. Okay, I cari. Yelah. Okay, bye. Asal muka macam ketat je, relax lah. Tak ada lah, lagi 3 bulan nak kahwin. Semua aku nak kena cari Tama. MC, tempat, kompang. Aku stres, aku tak ada tempat. Aku tak ada nak link mana pun nak cari ni kompang ni semua ni. Aku bukan faham macam kompang ni semua. Okay, tapi first soalan important, pasangan dah ada belum? Pasangan dah ada lah. Tadi aku tengah hubung dengan dia. Aku saja je lah nak tanya. Sebab yang aku nak recommend kau ni, kau nak kena book awal. Ya ke? Nak kena at least 1.5 year in advance. Kompang last minute pun boleh apa? Apa yang susah sangat? Tak boleh. Diorang punya booking ber-to-be, back to back. Kau rasa kau boleh postpone kau punya wedding tak? Tak boleh. Aku dah book dah tempat. Kau postpone lah. Sebab aku rasa muka kau nak kena make over banyak ni. Tak boleh. Okay. Kalau aku nak dorang, macam mana aku nak call dorang? Siapa nama grup dorang ni? Okay, kalau kau nak call, kau cari satu lelaki ni, nama dia Ajar. Ajar. Kau call dekat 98 25
98251524. Kau repeat Mat? 98251524. 24. So ni kalau kau nak contact direct lah. Tapi kalau kau nak tengok dorang dekat social media, macam kau nak tengok video dulu ke, lepas tu kau nak slide DM tepi pun boleh. Kau follow dorang dekat Instagram, TikTok, Facebook, Akrab Services. Akrab Services tu untuk kompang je? Kompang ada, MC ada, sound system ada, semua ada. Dorang boleh kira one stop entertainment lah untuk wedding kau. Cantik. So kalau aku pakai nama kau ke apa, ada dapat diskaun ke apa ke? Kau kalau pakai nama aku jadi MC kau. Senang sikit. Kita tapi bayar full price lah. Apa member price? Tommy tak boleh? Tommy tak ada. Okay. Tapi aku nak cakap apa? Kau boleh dapat diskaun ke apa? Cakap je lah Bora Mic Check ataupun BMC. Berapa? Tapi aku rasa muka kau tak lepas ni. Pasal diorang dah fully book. Aku cubalah mantu ada slot untuk aku. Boleh lah. Berapa dolar diskaun tu? Untuk engkau $100 off. Untuk aku? Tak kisah kompang ke sound system ke MC, $100 off package. Okay, cantik. Aku cuba. Thank you Mat. Okay. Itu rupanya freelance punya kerja susah rupanya. Okay, sekarang aku nak tengok korang dua ni, sebab aku faham you guys belajar daripada company lain, lepas tu korang develop benda ni untuk menjadikan kejayaan kan. So bermanakan korang dua ni adalah ahli akrab, tak nak ke akrab akan buat benda macam ini untuk besarkan lagi cabang akrab? Okay, sebenarnya kita ada kita ada Akrab Entertainment dengan Akrab Services Kompang, dan kita ada Akrab Explore. Wow. Ini baru ke dah lama kita tak tahu? Ini baru juga, baru tahun lepas kita start off this thing lah. Dia kira bawa student pergi excursion lah? Bukan. Nama je Akrab Explore. Nama dia Explore. Tanya. Kalau bawa pergi excursion, Explore Akrab. Pandai. Sebab tu jadi instructor. Pandai menipu. Okay. Sebenarnya Akrab Explore ni kita buat just for Akrab members yang nak try at the same line as kita juga. Jadi instructor lah kira. So kita ada pergi ke sekolah-sekolah untuk start with what we know best, which is Kompang lah. So kita make sorry, aku boleh cakap itu bukan mengajar, tapi adalah workshop untuk memperkenalkan Kompang, betul? Yes, betul. Okay. So dia kalau macam segi the new guys, kita buat orang follow me and Syahir, understudy, belajar macam mana nak jadi instructor, then make them apply. Pasal kalau nak ajar sekolah, nak kena ada must be MOE certified. So after they apply, dah register under MOE, baru diorang boleh ikut kita. Then slowly lah diorang try lah, macam not especially for all the budak-budak yang main Kompang saja. So maybe diorang macam minat Dikir Barat je pun boleh. Pasal kita ajar Kompang yang Dikir Barat mostly. So ni open to only Akrab members ke atau Akrab members lah. Akrab members lah. So actually, kalau let's say kalau diorang nak try jadi full time Kompang macam kita dua, then kita kasih diorang feel the exposure lah. So at the same time kita pergi sekolah-sekolah tu ajar all, to kenalkan Kompang mostly. So kita dah ada tap dengan a few school under Akrab. So this school so far I've been repeating, so alhamdulillah lah, means every year is good lah for the Mother Tongue Fortnight program. Cantik. So apa yang Aruk cuba cakap, ini benda adalah special untuk ahli akrab saja. So betul? Kepada kawan-kawan di luar sana yang masih lagi nak cari benda kemelayuan jangan salah sebut aktiviti untuk Melayu lah kan. Aktiviti Melayu yang korang rasa macam in the same time korang pun nak cari duit lebih, hujung minggu dapat duit lebih, why not? Akrab pun tinggal buat recruitment, nak ramaikan lagi ahli mereka, dan mungkin mereka boleh tengok orang-orang yang berkaliber. Jom, aku dah nampak dia ni dah stable lah, dia selalu dengan kita, why not kau cuba pula ikut kita ajar sekolah. Dia bukan mungkin first Kompang, then after that mungkin Aruk dengan yang ada sijil daripada Jakarta ni, boleh share lah. Aku nak pergi kat Jakarta pula, siapa nak ikut, ini benda dapat sijil, kita boleh ajar benda lain angklung pula. Unos, betul tak? Bercabang lah, bercabang benda lain pula. Okay, kita masih ada sikit masa lah. So aku nak tanya korang, pengalaman korang dua lah. Satu yang paling best korang ajar sekolah, dan ada satu yang paling aku rasa macam like the worst lah ajar sekolah. Dua-dua kita pernah buat together ke nanti lah separate lah. Separate. Together boleh, separate pun boleh, tapi masing-masing ada share ni lah experience. The best thing lah, the best kalau ajar sekolah ni paling best kantin murah. Kantin murah. Cikgu ada lawa-lawa. Astagfirullahalazim. Tak dapat job nanti. Tak dapat job nanti. Saya bini tengok. Kau ni cakap macam itu. Kau Syahin, kau kerja nanti bini kau video call. Nak
cakap, biar cakap dengan jelas. Sekolah mana? Sekolah mana? Itu detail sangat tu. Detail sangat Okay, teruskan. Betul juga nanti bini aku video call Jangan cakap. Paling best bila kita dah habis ataupun program kita dah habis lah, end of program, cikgu happy, budak-budak happy. Itu paling best. Kepuasan dia syok. Bila balik pun boleh senyum. Bila bilang kat bos, ni sekolah puas hati, next day dah ambil lagi, confirm. Bukan bos, ini sekolah cikgu lawa bos. Kalau bos, ni sekolah cikgu lawa, bos yang turun. Sekarang itu mesti bos turun. Hari ni saya yang turun. Saya mengajar. Itu benda tak kena pandai simpan lah. Kalau next time sekolah ni panggil, I think you give me lah. Aku dah selesa lah sekolah ni. Gitu. Saya dengan Pak Gad sekolah tu dah akal liau. Pak Gad. Masuk kenyap mata je, tak payah tulis. Tak payah tulis. Okay, Aruk pula. Experience paling best. Paling best kalau let's say kita datang sekolah tu. Student tak ada. Ni baru happen. Okay. Dah masuk register. Masuk sekolah kan ada register kan. Betul. Dah masuk. Lepas tu keluar, Pak Gad tu tanya, You go around school lah. Asal Kenapa? Pasal saya datang, naik stage, perform 5 minit, terus keluar. So 8 AM masuk, 8:05 dah keluar dah sekolah tu. Dia performance 5 minit dia. Tu best sangat tu. Tu best sangat. Tapi macam mana tu claim? Kalau hours kira 5 minutes je ke? Tak ada, kalau perform dia kalau Package lah. ada package. Dah include lah kira. Kira dah one set lah. Senang buat duit 5 minit. Tapi dia claim ni sekolah ni tadi aku perlukan praktis 2 jam lah tadi aku. Tadi assembly dia overrun lah. Ada one compound missing lah. Extend bos, kena extend. Tapi Pak Gad pun ingat, you go around school lah. No, correct, we finish already. Udah 5 minutes je. Okay, right, tu best. Paling best lah. So yang kau nak share dengan dia tu is best ke tak best? Dia ada best dengan tak best lah. Okay, kita share best dulu. Yang korang dua together. Kalau kita dua yang best, kalau kita Kau jangan tanya aku dah tak ingat. dah tak ingat dia memang. Okay, kalau best, kalau kita dua, macam kita saya experience, kita ada orang yang lagi experience. Okay. Lagi best kalau kita dua partner dengan orang yang lagi experience. Kenapa? Gaji halal. Kira lagi senang lah. Senang lah buat kerja. Gaji halal. Kita jadi apa nama auditor duduk belakang. Okay. Betul kan, tetap ada orang lagi experience lagi. Tapi boring lah. Gaji dah pecah 3. Tak lah. Diorang individual lah gaji. Individual. Individual. Okay. Syaim ada benda. Okay, worst lah. Worst. Paling worst complain lah. Complain Standard lah. Complain from cikgu. Why? Okay, standard complain instructor banyak berbual. Okay. Yes, correct. Instructor banyak berbual and also complain budak-budak tak dapat apa yang kita ajar. Tak dapat absorb lah kira. Cikgu tak puas hati. Okay. Itu yang paling aku tak suka. Paling aku tak suka. So kalau macam itu soalan dia, cikgu dia lawa ke tak lawa? Cikgu dia okay. Okay. Terus okay lah. Kira kita dah ajar full force tau. Macam let's say kita dah ajar nyalu lah, dah ajar jidu lah, dah ajar apa paluan semua lah. Sekali cikgu kata, ini je yang awak ajar. Okay, faham. Kalau cikgu yang macam gitu, mana cikgu? Kamera mana sini? I'm watching you. Okay. Alright. Okay. Actually aku rasa dia ada certain sekolah dia lain, ada certain sekolah lain. Mungkin sekolah tu contohnya budak tu very brilliant dalam kawasan tu. Woodland, aku ambil contoh Woodland lah. Woodland banyak sekolah primary school pun, terlalu banyak. So kita boleh tahu sekolah mana yang achieve dekat Woodland, sekolah mana yang dia okay je. So bila kita pergi kat okay tu, kita nak kena standby yang budak ni nak kena more to practical. Kalau pergi yang dekat sekolah yang very macam 5 minit boleh belajarnya, tu kau nak kena banyakkan kau punya framework lah. Lepas ni apa. After that maybe main competition ke, then you need to as an instructor standby your gift ke, hadiah ke, kasih budak tu lagi happy. Jadi pay master cikgu tu akan tengok macam interesting lah. Instructor ni ada creativity. Bagus saya. Awak pun instructor juga. Ya. Dulu Sebab tu sebab ulen. Perempuan macam expert tau. Tak lah. Dulu aku pun buat benda ni. Cuma aku buat benda ni bila aku ada kelapangan masa. Dulu aku kan shift kan. So the experience is there lah. Okay. So Aruk, worst experience. Worst experience actually bila buat dengan Syahir lah. Satu sekolah okay. ni. Right. Kita mengajar DK Barat. Untuk show. Apa show diorang ada? Tak ingat lah. Tapi
Diorang nak mainkan lagu, bukan lagu Dikir Barat, itu lagu Dikir Barat. Oh, okay. Pop culture gitu Tapi lagu Melayu juga, tapi bukan Dikir Barat So cikgu ni dia dah mengajar student dia lagu dia. Sekali dia dengar ragam-ragam sekali. Dah senang apa? Dah senang. Tapi tak ada elemen Dikir Barat dia kurang. Tak ada tepuk, tak ada ragam yang macam choir lah kira. Dia dah macam choir. Modern dance lah. Okay. So there's a reason why they call macam instructor turun untuk ajar Dikir Barat. Kira kepuasan dia tak ada lah. Sebab kau tak rasa macam So korang cakap cikgu tu memandai-mandai lah. Tak, bukan. So experience buruk dia bukan pasal cikgu mandai-mandai. Experience buruk dia sebab budak-budak dah suka cara cikgu dia membuat set dia. Okay. So when I come to adjust untuk Dikir Barat, diorang tak suka. So dah jadi ada sampai nangis. Tak nak tukar sampai kena komplain pasal tak nak tukar. Cakap actually tak tukar, tambah tepuk je. I use all the same step, tukar diorang susunan paluan dengan tambah tepuk. Tapi diorang dah tak syok lah pasal lagu dia dah dengar different because cikgu dia bawa music instrument lain. So kita datang Rebana, Gong Canang. Faham. Nak jadi instructor ni bukan mudah tau mak. Dia baik apa yang aku share aku punya experience jadi instructor. Aku dulu pernah kena pangkal dengan sekolah sebab apa tau, even though I give the result to the school. Betul. Even though aku bagi ini Dikir Barat lah during time si Cilik. Even though aku bagi result tu, sekolah tu dapat champion, tapi yang patah balik tu komen is Ian call time tak jaga. Kau lambat selalu. Okay. Kalau dah komplain apa yang okay. Lepas tu macam aku even though dia jatuh dekat school holiday, aku dah buat macam sekolah tu bapak aku punya. Aku datang dengan seluar pendek dengan slipper. Tak boleh lah. Tak boleh. So benda tu bila during that time kita tak faham apa. So bila dah kena spelling, baru aku macam okay, attire nak kena important. Call time nak kena jaga. Perbualan dengan cikgu, jaga hati mak bapak, HOD, ini semua orang-orang yang rapat. Actually call time ni very important. Macam for example from aku ni experience, aku pernah dapat this one contract of job which is macam ni contract ni solid tau. Is for very long month. So macam kita dapat kontrak panjang-panjang ni kita suka. Kita stable lah, stable. Ada gaji. Ada gaji betul. Kira orang lebih experience daripada aku dah dapat ni job. Tapi sebabkan dia pay call time, dia handover kat kau lah. tak datang, dia kontrak dengan tarik. So swap jadi aku masuk. Okay. So call time important. Call time ya. Call time important ya. Dah tu dulu sebelum NS. Nampak sebelum NS lah instructor. Itulah kau nak setting jamu ni dah lambat. Gila. Okay, so sekarang Akrab Explore Akrab Explore. Maybe korang dua boleh promote sikit lah macam mana nak dapatkan korang punya why people should, budak-budak yang kat luar ni tak ada benda nak buat, kena join Akrab, and apa the advantages of dah jadi ahli tu, apa korang punya vision ke mission ke untuk Akrab Explore ni? So kepada yang ahli-ahli yang belum masuk, senang nak saya try dah gini je. Dia laucau. Nampak dia kasih yang ni lah. Dia cakap dia lebih experience boy lagi. Kena ikut. Okay, kepada yang orang yang nak join Akrab, okay, kita boleh tolong korang in terms of kalau korang need extra pocket income, okay, not only on weekends, on weekdays, let's say bila korang macam baru graduate, baru nak try out a few part-time jobs, okay, maybe if korang able to show us that you are really keen, betul minat bermain kompang, dan minat untuk mengajar, untuk share your knowledge about kompang, kita boleh bawa korang sekali lah untuk earn the extra income. Mana tahu boleh jadi freelance yang tak ber-CPF. Walaupun tak CPF, tapi kita kena hustle lah. Pendirian tu penting jugalah. Tu call time tu penting. Call time. Okay, Syahid. minta maaf, aku ambil konsep daripada Abang Yaziz pernah explain kita, dia nadi kan. So ada certain orang bila benda ni dah jadi besar, dia akan dapat grant tau daripada government. So adakah korang rasa yang benda ni insya-Allah satu hari tu korang akan jadi the main full timers for Akrab Explore dan korang boleh dapat CPF from there? Syahid? Untuk Akrab Explore ni actually banyak kompetitor juga kat luar. Okay. Sebab sekolah-sekolah nak dapatkan bidding tu kan. And nak kena ada kepercayaan jugalah dari sekolah-sekolah. Once kita dah build, maybe mungkin 5 years
6 years 7 years down the road, InsyaAllah. Okay, kalau ada Sektor baru rezeki lagi. untuk Akrab Explore ni, once dah masuk, mungkin boleh capai cita-cita nak jadikan full time betul-betul Boleh. untuk Akrab members. Aku rasa boleh. Aku rasa boleh. Memang ada cita-cita kan. Cita-cita tu mesti ada. Cita-cita tu free, semua orang boleh buat. Dia mula dengan cita-cita sebenarnya. Kita memang plan lah for jadi ada some of that kita maybe memang suka sangat in music. Yes, So correct. some people out there is want to become full time musician ke apa. Okay. Maybe this is a platform for them. Dia rasakan bahawa kita boleh tunjukkan lah kat orang-orang yang Yes, tunjuk kat Mat. luar sana. Kau pakai t-shirt habis kau tutup. Tunjuk Alamak, lah. dah pakai baju Akrab. Ini bengong Sorry. Baru dapat baju free pula. Jangan cakap free. Aduh, malu. Sponsor. Okay. Kira sponsor. Okay, aku pula nak cakap apa tadi Ahmad. Tadi dah terlintas lah kat sini. Okay, pertandingan di Barat antara sekolah pun dah semakin hampir. Piala Suara Serumpun. Adakah anda berdua adalah tenaga pengajar ataupun PSS daripada Akrab Explore yang sedang menjalankan tugas untuk menjaga sekolah-sekolah? Saya dulu. Untuk aku, yes. Syahir sekolah mana Syahir? Sekolah ITEs. Oh, nampak sebab dia bercabang tau daripada Kompang. Lepas Yes, tu kau, correct. you go for this all bengkel untuk memperkenalkan angklung lah, apa gamelan lah. Tapi sekarang menjadi instructor. So bila kau dah cakap instructor untuk sekolah di Barat, dia adalah long term contract. Correct. Di mana gaji tu dah ada kat situ. So Job dah berapa confirm. IT Simei bayang kau? So dia Tengok attendance lah. aku nak tunjukkan yang actually cabangnya banyak sebagai seorang freelancer. Arub kau Correct, ada jaga betul. sekolah tak tahun ni? Tahun ni tak ambil sebab nak fokuskan Kahwin? Bukan. Fokus pasal tahun ni Mega Perdana. Okay. Saya as active member masih bertanding. Okay. So kalau nak balance, nak kerja dengan mana nak training, mana nak ajar. So takut because mengajar ni requires a lot of back end work. Betul. Lagi Planning lah apa benda sebenarnya. betul. Nak buat set, nak buat ragam. So at the same time, kalau nak main competition very draining. So I scared cannot give my 100% to the school. Yes. Might as well I don't take lah. Good, good. Amanah tu very important. Okay lah, very good. Hari ni kita dapat tahu yang Akrab ada Akrab Explore. Semoga maju sukses dan kita menyeru kepada semua anak-anak muda yang berada di luar tu yang tak ada benda nak keluar, tak nak buat kat luar tu, jom lah join Akrab. From Akrab tu korang bolehlah cari duit sampingan, belajar main kompang, benda-benda Melayu, benda-benda yang sihat. Jangan takut kalau tak ada duit nak makan, diorang ada funding. Betul. Diorang ada funding. Cuma kita tak nak sebut dulu funding tu apa nama, tapi diorang ada funding. Tapi one more thing untuk Akrab Explore juga bukan khas untuk budak-budak saja, untuk guru-guru yang mendengar mungkin nak cuba mengambil Akrab Explore ni untuk panggil kita instructor kompang ni untuk buat untuk Mother Tongue Fortnite program. Okay, masih lagi boleh, sama juga boleh Suri ke Instagram atau call dekat talian ada di situ. 9825-1524. Email pun ada, akrabkompang@gmail.com. Okay, untuk guru-guru mungkin yang ada guru-guru yang mendengar boleh nak cuba mungkin tahun ni ataupun tahun depan bisa berkata I want to change vendor. Boleh cuba Akrab Explore insyaAllah. Aduh, tertarik Yang paling penting sekali, mereka telah didaftarkan dari pihak MOE. Betul. Sebagai instructor. So benda ni dah terjamin lah, they are good to go for instructor. Alright, so nak booking kompang boleh, nak booking sound system boleh, nak booking MC boleh. Kalau nak booking mereka sebagai instructor pun boleh. Kalau nak cepatkan booking, confirm Akrab akan ajar sekolah korang. Dekat bawah remark letak Cikgu Lawa. Cikgu Lawa, kantin makan sedap. Okay, thank you. Alright, Tuan Rahman, terima kasih kerana telah mendengar episod kali ini. Jadi siapa yang nak follow Akrab Services dekat Facebook, Instagram, TikTok Akrab Services, siapa yang nak menyaksikan kesemuanya performance daripada Akrab, boleh follow dekat YouTube channel mereka Kompak Akrab. Tolong like, share, subscribe, tekan button loceng untuk mendapatkan notification. Alright, kita akan jumpa lagi di episod yang seterusnya bersama dengan Akrab Services. Alright guys, jumpa lagi dalam podcast Borak Macam. Apa pun steady je.